Hi, I'm Fiona here. I'm Fiona baru bangun I'm Fiona punya eyebrow pun like a dam, so I don't like it. By the way, forget it about that. Kita bincang pasal topik ni perempuan yang menghina Sarawak. Si penjual beg. Kesiannya dia. Duduk zaman mana ni? Zaman purba Zaman apa? Batu. Batu apa? Batu belah batu tangkap. This is Sarawak, okay? Kau jangan menghina sembarangan Kalau cik latar belakang Sarawak macam mana dulu? Nak cakap orang Sarawak ni tak ada shopping mall lah. Nak cakap orang Sarawak ni duduk atas pokok lah. Tak mampu lah. Excuse me lah. Kita orang tak mampu, itu kita punya hal lah. Kita orang tak banyak shopping mall. Kita tak suka tebang-tebang pokok. Kita nak jaga lapisan ozon. Korang, semua dia tebang ni Semua dia tebang, pang. Tebang semua pokok, semua mati. Biar kepanasan kau pada muka. Nak cakap orang ni dia atas pokok. Pokok kita ada lift. Kau ada? Kau tak ada? Ni nak minta kesedaran sikit lah. Kau pernah cek Google ke tentang Sarawak 2014? Cukup kau pergi Miri Sarawak je. Kau tengok sini. So modern, okay? What place are you? Mata mana mata ni? Tak ada mata rosak Kau tak kalau rosak pergilah hospital. Hospital Ward 8. Ward 8 cek mata. Ada ke Ward 8? Ada? Kau tak cakap ada? Kurang ajar. Kau tak sini. Ya, ada Ward 8. Mulut perempuan tu. Never finish stupid tu. Mak Sunda betul. Ayo. Lu mulut lu mau kena jaga sikit Lu jangan kurang ajar. Mulut lu mau jaga-jaga. Ini Malaysia lu lah. Udahlah lu buat bisnes. Gua halap. Your business is so melingkup pala Sunda kau. Tengok. Dia pun dah marah. Katak pun marah. Sundram betul lah. Tak sedar diri betul. Sarawak is so unique, okay? Kau tak mampu mengatasi keunikan orang Sarawak. Sekarang sampai di sini saja. Only 3 minutes. I don't want to everything that good morning. Limpas 3 minutes. So damn so damn your mind. I don't like it. So jangan nak menghina Sarawak sebab keunikan Sarawak tak mampu untuk engkau atasi. Udahlah. Malam-malam nak marah-marah lagi ni. Ayah lu ni cuti cepet coy nai.